Ramai orang tanya saya, properti mana yang paling best untuk buat investment? Kondo, landed, komersial ataupun tanah? Jawapan dia mungkin akan mengejutkan anda. Cari Syamsul bila rumah. Tak ada satu pun jawapan yang sesuai untuk semua orang. Sebenarnya, the best real estate investment depend on your goal. Kalau matlamat anda nak dapat monthly passive income, cari hartanah di kawasan yang mempunyai high rental demand. Contohnya, berhampiran universiti, college, kawasan perindustrian ataupun pusat bandar. Kalau matlamat anda nak capai capital appreciation, fokus pada kawasan yang sedang membangun. Lihat sama ada terdapat projek seperti MRT, lebuh raya baru, pusat komersial ataupun pembangunan besar yang boleh meningkatkan nilai hartanah pada masa depan. Kalau anda mahukan lower maintenance, sesetengah pelabur memilih apartmen ataupun kondominium kerana banyak urusan penyelenggaraan diuruskan oleh pihak pengurusan. Kalau anda mempunyai modal yang lebih besar dan sanggup menunggu untuk jangka panjang, ada juga yang memilih land investment kerana potensinya apabila kawasan tersebut berkembang. Apapun pilihan anda, don't buy because it's cheap. Beli kerana hartanah itu mempunyai strong fundamental. Tanya diri anda, adakah lokasi ini mempunyai permintaan, demand? Adakah orang mahu tinggal atau berniaga di sini? Adakah kawasan ini berpotensi berkembang dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang? Pelabur yang berjaya tidak membeli hartanah yang paling cantik ke membeli hartanah yang mempunyai good location, good demand and good long term value. Jadi, which is the best real estate investment? Jawapannya ialah the one that match your financial goal, budget and investment strategy. Tiada hartanah yang sempurna, tapi dengan kajian yang betul, anda boleh memiliki hartanah yang memberi potensi pulangan terbaik untuk anda. Dapat sesuatu?